Gembang senja di Berembang. Yang termampu dariku hanya kata-kata saja sebenarnya. Berembang buah pedada, hendak dipetik lagi muda. Langit dipandang sama rata, pandang di bumi tinggi rendahnya. Kumpulan pantun hati mesra. Dari robohan kota Melaka kita bangunkan jiwa merdeka, Dr. Burhanuddin. Dan dari robohan kampung Berembang kita bangunkan jiwa pejuang, kasar suara mesin garau menggaung, jentolak merabak, koyak berdengung, bising jentera bingit membengong. Bangunkan sebuah rumah buat kita. Biarpun papannya kayu patah, roti rapuh dikunyah anai-anai. Biarpun beratap geput, karat atap zinc berlubang lekang. Biarpun dengan tiang lapuk dikeruk bubuk. Dan kasar suara mesin garau menggaung, menjontolak mengoyak berdengung, bising jentera bingit membengong. Bangunkan sebuah rumah buat kita. Biarpun tiangnya batu roboh dari runtuh mesin jentolak. Biarpun temboknya dari rempuh, jentera menyala dari seragam pakaian haram. Bangunkan sebuah rumah buat kita dengan ikrar kata-kata konon setia janji di kota. Dan kasar suara mesin garau menggaung, jentolak mengoyak berdengung, bingung, bising jentera bingit membengong. Bangunkan sebuah rumah buat kita. Di dalamnya nanti tempat kita diam, duduk, menanam angan-angan bersama deras sejuk malam. Dan aku mau memeluk engkau serapat nafas panas kita. Haba meraba seriau, waktu hujan turun berat sempat kita basah bersama. Dan kasar suara mesin garau menggaung, jentolak mengoyak berdengung, bising jentera bingit membengong. Ada yang belum selesai, tapi ada yang tak pernah selesai. Seperti rumah kita ini dengan segala kepapaannya, dari semua pura-pura, dari maha tipu daya, percayalah, ia tak akan siap. Dan kasar suara mesin garau menggaung, jentolak mengoyak berdengung, bising jentera bingit membengong. Aku hanya pencatat yang jauh, luruh hujan bulan November 2006 dan kerut di Kuala Lumpur. Nama dia sebenarnya Wan Kamaria binti Cik Iman, tapi dalam kad pengenalan Kamaria binti Iman. Aku tahu orang jauh yang buat. Saya, Mbi bin Daud. Nenek lahir tahun 31. 70 tahun lebih dah. Tak saya. Sekarang saya ingat sudah 70 lebih lah. Nenek tahun sini tahun 55. Kancil orang 65. Nak duduk sini dalam ni. Kalau tahun 60 tahun 66 kita orang buka cawangan ambung dekat sini. Kita dah berapa lama dah tu. Oi, lama dah 45 tahun. Asal tapak ni kosong hutan dulu. Nenek duduk sini dulu 2 orang lagi, tak ada orang, dah 2 orang lagi. Jadi kampung dibuka, kita orang lah buat buka dulu. Buat bikin rumah semua di sini. Dalam tu itu jalan semua tak ada, kita orang gotong royong. Tiap-tiap minggu ada gotong royong. Buat jalan apa mana lubang-lubang jalan pecah.
tutup buat jalan. Tinggal di Kampung Berembang ni pun bermula daripada 1990. Masa tu saya baru memiliki rumah tangga dan tinggal di sini sehinggalah sekarang. Sampailah anak saya daripada anak yang pertama sehinggalah anak yang ketujuh. Dan saya dan kalau ikut dia menetap sini, saya dah menetap sini 20 tahun. Lebih kurang 20 tahun. Masa tu mula-mula Kak Ali berkahwin dengan Cik Alizan, ketua kat sini sekarang. Perubahan Kampung Berembang ni dah 5 kali. Pertama 17 hari bulan 11 2006. Yang pertama, masa tu tak salah saya, dia nak pecahkan rumah Cik Sarip, kan. Saya dapat tahu daripada belakang, daripada kawasan rumah Pak Long sana belakang. Tapi bila dia orang telefon, dia orang masuk ikut depan, saya lari ke depan. Dan bila saya lari ke depan, saya tengok dia orang rela apa semua banyak kan. Jadi saya kata, kenapa dia orang dapat robohkan rumah? Siapa punya arahan? Saya mintanya. Dia kata arahan daripada mahkamah dia roboh. Saya kata saya nak jumpa dulu. Mana lawyer yang mengatakan ni, surat yang mengatakan ni. Sebab kan kita tahu kes kita belum selesai. Kenapa nak dapat diroboh ni? Mesti ada surat. Saya minta surat kan. Kenapa ni? Dia kata, lepas tu dia kata lawyer dia apa semua, tapi dia tak bagi, kan. Jadi bila ni jadinya pergelutan tu masa pecah rumah tu dia pecahkan, saya masuk dalam. Jadi masuk dalam, saya tak bagi dia orang pecahkan. Jadi di sini jadi pergelutan lah. Lebih kurang dah 6 orang ke 7 orang lah pegang saya seorang. Dan ni adalah sedikit yang kesan tu, ada tanda sikit lah kan. Luka sedikit. Yang pergelutan tu saya jatuh apa semua kan. Itu pergelutan. Lepas tu ada lagi 2-3 orang lagi. Ada yang kalau kita tengok pun ya ada yang pegang parang pun ada. Di masa pada 17 bulan tu. Tapi masa tu polis sebagai memantau saja. Lepas tu 20 hari bulan 11 2006. Masa 20 hari bulan 11 tu memang kuatlah, sebab apa, dengan FRU, polis, itu memang besarlah, kira banyak perubahan masa tu. Yang ketiga 30 hari bulan 11 iaitu surau. Yang keempat 5 hari bulan 3 2007 iaitu masa tu kita dah buat kemah lah. Masa tu dah kemah, tak ada rumah lagi, kita dirikan kemah. Dan kelima 7 hari bulan 3 2007. Dan lepas tu kita terus keluar ke sini. Hinggalah ke sekarang dah lebih kurang 3 tahun lebih.